Assalamualaikum semua. Ini 1 Mei 2025, kita ada event. Boleh jadi event tahunan kita kot di RK, demi untuk kita meraihkan pelanggan tetap kita. Kita buat satu event sehari memancing free di rumah rakit Kiswah. Jadi 4 rumah rakit tu kita buka kepada semua ahli kita, ahli rumah rakit Kiswah Brotherhood, untuk mancing di situ daripada 8 pagi sampailah ke 5 petang. Dan kita ada tetamu istimewa. Kita tengok kejap siapa tetamu istimewa kita. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita dah sampai ke RK ya, pukul 7.48. Kita tunggu pendaftaran kawan-kawan kita seramai 30 orang semua sekali. RK 3 7 RK 3 7, ada RK 4 7, ada RK 1 dan 2 10. Iya ke? Silap. RK 3 dan RK 4 5, RK 1 dan 2 7 orang. Jom. Air hari ni comel hari ni Air hari ni comel. Ni venue kita. Nampak di awal lagi. Menempatkan program kita sini lah ya. Makanan, pendaftaran. Dia turun bawah dah ke, Din? Orang tadi? Ini suasana pendaftaran kita dan setup barang-barang kita. Sapu sana dulu Faiz. Orang tu. Wah, ada daftar ini. Kau bagi best dia tu lain macam. Hakim pertama daftar. Orang lain ada datang tapi tak daftar. Nama? Nama pula. Dia hantar pun. Ini nasi lemak tadi Nama kita Madu nama kita. Kasih Madu ya. Jadi ini menentukan kita. Saya nak dengan terima kasih juga kat Ustaz sebab jemput saya. Ada tak berpau ke? InsyaAllah. Okey, dengan lepas bismillahirrahmanirrahim. Boleh turun mancing ya. Pada siapa yang nak menggigil. Hakim menggigil pukul 8 tadi hari apa? Tak makan tak apa. Okey masa ni 9 jam tadi 8 jam. Saya kira tadi 9 jam mancing. Ini. Okey. Nama rahsia ni. Spring je yang besar ni. Setup umpan kita. Aku kasih tutup dia punya ni lah. Mata air dia 2. Oh, itulah cara nak meramu kan tu. Ramuan dia nak dapatkan dia punya kelembutan dia. Tadi hancur. Nak dapat kelembutan dia tu macam tu. Cuba kat Sungai Langat ke Sungai Selangor ke ni jadi ni rasanya. Tapi jangan tempat sangkut lah, menangis kita. Walaupun ada arus dia selamat lagi ya? Selamat. Ni, kena check setiap 15 minit. Tengok mana-mana angler berjaya sampai puluh-puluh ekor, dia check setiap 15 minit. Dia rajin. Setengah jam ke, kalau kuat setengah jam jadi. Siapa kata? Ini. Tergonek atas jetis kejap.
Tapi lama juga lah, seminggu. Mabuk darat. Seminggu. Macam ni mabuk darat jugalah ni. Atas tadi okey, naik kat darat ni jadi gitu. Goyang pula. Kan. Darat dah tu. Dengan Tasik, laut lagi gelora. Tasik taklah gelora sangat. Kita nak bawa makanan ni delivery ke setiap rumah rakit supaya bolehlah dia makan-makan. Sementara tunggu makan tengah hari nanti. Jom hantar. Kita hantar ke RK1 dulu. Mana dia? Ya. Bagus. Laju situ Nazim. Weh, jauh dah sorok dia. Delivery. Ni grup paling tak ramai ke ni? Special ni. Ni memang special. Patut dia boleh banyak lagi. Ya, ustaz hantar lagi. Apa? Buka lah ni belakang tu, sejuk sikit. Jangan. Buka ni. Makanan tak kisah, yang kisahkan ikan. Ikan makan. Nampak sejuk sikit. Okey, grup ni ada siapa nama? Haji. Haji. Zaki dan siapa ni tadi? Rizal. Pak I main set ya. Dan Nazim 1 2 3 4 5 orang je. Syok ah, tak ramai. Ada dah menangnya. Harap lain tak dapat dah. Apa menang? Okey, ni RK1 ya. RK1. Kita akan menghantar ke rumah rakit lain, rumah rakit 1 settle. Rakit 3 pula, kita pergi rumah ketiga. Kita nak tengok siapa player kita di rumah rakit 3. Jom. Mana? No. Ada ke? Tu dia. Haki, Mujahid, Aboji, Majaluddin dan Kak Pedia. Jaga. Ada delivery ni, delivery. Okey. Ni Majaluddin, Kak Pedia, Jahid, Mujahid dan Aki ya. Dan Aki dapat dah ke? Golak awal lagi tu. Delivery. Okay. Tengok siapa player ni. Dia besar cukung. Ni siapa? Hairul. Mantap. Makanan sedap. Alhamdulillah. Apa nama ni? Ni dah Puteri. Pak I. Ni go arah K4 ya.
Aki 2. Aki tadi. Weh, apa ni? Ni siapa nama abang ni? Kira. Kero, abang boleh buang Kero. Ni, abang ni. Ni Abang Sam. Ni Fitri. Iaitu Pak Long. Aduh, Pak Long Riza. Ini Fizul. Betul. Sana betul. Ada. Pakai ada simple panas. Oh, yang orang kat atas buang sampah. Sampah kita ni. Simpan ni ada benda. Oh, ini ikan terbanyak juga ni. Penyelamat. Kita ada kelab kau? Ada dah, ada nak. Janjilah tak kumpau. Geram tengok rambut. Semua fashion macam ni benda. Ada, kita. Undang. Ui, Kurang jadi dah serius. Oh. Jadi. Ni muka dia Otai. Aki dan King sedang mencari susu galo. Semua dah King dah berkerah. simpan. Memang pelik kan sekarang tu. Kalau udang terbelur sama juga. Kalau dia ambil anak udang kadang, ayah dia tak nak ambil. Tu orang cakap elok kena campur-campur umpan. Cuba belaka kan. Tengok mana dia makan dulu ya. Mana yang dia minat. Tapi itulah payah. Kita malas nak mencari dah. Pinggang ni bukan apa, tak tahan lama. So, kena panas tekan habis lah. Mana sekali guna habis. Habis duit kita je. Sebab kalau bawa sekejap. banyak, buat sikit-sikit je. Lepas tu satu bekas kat ni RM8. Oh, RM10. Betul? kalau haling tu berapa? RM10. Tak pakai sari tu RM10. Pakai sari ni, yang tegar lah udang payah tu. Cerita nak pakai umpan udang ke. Ni juadah kita pada hari ni, pada tengah hari ni. Makan tengah hari. Tengah hari kita. Bismillah, sila. Boleh dah. On selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ambil banyak-banyak sikit ya. Tambah. Gula apa-apa suruh tambah dah. Makan King. Makan Zaki. Ada orang tak boleh makan patin ke? Tak payah mancing lah. Tak makan patin. Orang kampung minat makan kepala. Kira lah hati tak ada hair. Ya dah, ambil bau dia lagi. Lagi. Dah ambil bau dia tadi lagi, dah kenyang dah. Okey, mana? Okey ya? Okey. Okey, alhamdulillah. Ji, ya? Okey ya? Okey. Dah ambil bau dia tadi. Ha? Angler tengah abang jalan loading ni ya, di Puncak Alam. Pak Jahid balik dah di mana pusat. Abang saya dia panggil si umpan King umpan Ustaz Fakar Razi. Jali tu ayah dia. Itu kamu tak tahu nak ke jali.
Allah tu Ustaz, Hakim Mat dia kata jali tayakon. Ayolah jadi. Hakim Mat Hakim Mat. Hakim 4 Azmi tak. Oh sama Jatih. Wak Faik. Tuluh di mana? Wah, Jasa. Tuluh di mana? Syukur di dia negak ke bukan? Dia tak betul. Dah untuk kena kalau strike pun dengan ayam begini, kalau betul kaki pancing dia faham lah ya. Kalau merajuk tu baik pancing lah. Balik dah pempah kau kan. Kamu kata naik macam dia kapal tadi. Okey, satu tak pernah dapat dia kapal. Kalau dia mancing tegar tak kisah lalu 3 kali 5 kali tak. Tak nak memancing ibarat kata aki dia kapal. Tak ada istilah seri dia kapal. Sebelum bayanglah pada 80 hari mancing. Dia dengan kaum mancing banyak kaum lagi. Dia kadang-kadang tak dapat dia kapal. Tak kisah lalu, tak seri. Semua bukan senang juga, sama buat makanan ya. Tak buat makanan pun tak ada hal lalu. Saja dia tu nak meriahkan keadaan ya. Meriahkan program kita. Berani bertarung hari ni. Ini yang berani bertarung ya. Yang lain tu qada lah nanti sewak yang akan datang. Program ni jadi program tahunan lah, setiap 1 Mei ya, program tahunan. Mungkin kita akan buat lagi meriah lah. Maksudnya kita buat masuk 30 keluar 1 adalah 12 malam ni kata. Itu waktu awak kena timbang lah. Dia tak boleh timbang sekaligus. Mana seekor yang besar. Kita tak payah lah. Dia fight dengan yang kena gerak. Dia fight yang kena gerak. Hidup lagi ni. Pakai sangkol yang kau bawa buah pula ni. Gaduh pula di Facebook. Tak gambar. Tuan dia lah pegang. Tuan dia pegang mana? Nazri pegang. Pegang. Tengok baca bukan? Berapa? Tengok apa? 0.75. Gambar. Dia kata tak ada gambar lalu gambar. Tak bakal lain. Tanda-tanda kiamat ni. Satu-satu nak kena gak. Teh dulu. Belum saya. Tinggi lagi. Tak payah lah. 0.4 tadi. Kalah. Kalah. Gambar. Dia pusing ke dia? Gambar. Sini. Mana sini? Saya rasanya nak beli barang ya, dengan harga ni. Tapi fikir-fikir balik, ini lagi rasanya lagi praktikal lah. Iaitu pakej sewaan percuma bernilai RM300. Tak payah bayar. 300 tu. Ni tak. Simpan. Pemenang ikan terbanyak sehari memancing di rumah rakit Kiswah. Ini berapa ekor ni? Masuk 3 ekor. Bunyi punya? Ikan benda tu? Apa nyawa? Jaga? Anak lapang. No ni bam ni. Anak bam bukan anak bam, cucu bam ni. Cucu bam. 4 juga. Kena kita timbang pula lah. Boleh ya? Timbang 0.8 gram lah. Yang menentukan menang ni adalah terberat dia ya. Putih banyak. 0.5. Aku malah dah abang saya body ya. Menang Fitri. Okey, dapat juga. Okey, hadiah. Ya. Pakej sewaan percuma bernilai 300 juga. Okey, tolonglah. Balik senyum dia. Ayah kau pun member. Tunggu air okey. Tapi ni 3 bulan hari ni kaya.
Oh, tunggu wait. Pospor. Yang nak dapat ketarik selesai macam kat media kan. Udah jauh. Itulah saja ya program kita. Jadi ada last sekali kita minta lah wakil pada peserta ke nak bercakap sikit ke. Bakal kali datang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi nak peserta. Ada peserta. Saya sebenarnya dulu tak minat mancing. Buat dah tu lah. Dulu tak minat mancing. Tapi semenjak 3 tahun sebelum ni duduk Shah Alam. Tapi dah pindah lemak, dialisis. Saya kena tengok lemak. Lepas tu bila kedai dengan Pak Long, jadi Pak Long mana? Oh Pak Long, Pak Nizam. Oh, jadi kita sama-sama pergi mancing. Jadi program ni bagi saya murni lah. Puas tak ikut. Puas. Kita kenal. Tak, bukannya kita nak menunjukkan kita bagus. Skill mancing ke ya? Sama je rezeki ni, sama rata. Padahal sama je, upah sama, masih pakai. Tapi kira sikit Allah kita tadi. Betul. Macam tak skill lah. Betul. Masuk mati. Boleh lah, banyak. Ya. Ya. Sebarang kekurangan saya dah cuba yang terbaik. Kita nak plan untuk benda ni bukan senang ya. Bukan wakil ni bukan orang kata apa? Clear, sebersih ni ya. Ada small Jadi kita nak kena bersihkan tu, nak maintain ni 3.5 ekar ni sepanjang-panjang ni susah. Tambah seorang kerja saya dah nanti. Pun setiap malam tadi pukul berapa? Jadi 9.30. Ha? 9.30. Habis 9.30 kita dah habis dah. Sebab malam tadi ni penuh lagi ni. Kesan banjir air besar itu, air sampai sini. Sampai sini kan. Dan Komo pun dah blok 4 rumah hakik ni ada orang nak sewa blok. Blok maknanya orang nak sewa semalam masuk semalam keluar ini blok. Kalau segi ikan pun alhamdulillah lah rezeki Allah bila bersyukur ni mengikat rezeki. Kalau kita komplain apa tak dapat Tuhan, lain kali Tuhan tak bagilah. Syukurlah. Tak dapat bersyukur, dapat pun bersyukur juga. Tak dapat, kawan-kawan dapat makan kan, dapat kena. Tak senang duduk beri ya. Sekali-sekala tadi rasa nak bagi ni sebagai rasa penghargaan ya. Dan terima kasih support kita dan minta doa pada kita lah semoga berrezeki. Dan isteri Gomong pun tak bersihat, mata dia tak nampak, dua mata dia tu dia kena transplant. Maksudnya mata US masuk ke mata dia. Bagi suami dan ikan boleh bawa balik lah. Yang tinggal ni tak punya. Ikan bawa balik. Kita tangkap kapal lah ya. Boleh. Dan kita tutupkan tasbih kafarah tersebut. Buat pemandu naik bot. Inilah Sungai Pahang, sungai terbesar di Malaysia dan terpanjang. Attach, disambung. Tu bahaya tu kadang-kadang jatuh depan kita. Tak jatuh depan kita. Besar.
Tengok lorang ni kecil mana. Oh. Tu jambatan Temeloh. Tahun 70-an tak silap ni buat ni, jambatan yang awal. 70 tahun 70-an. Jepun, teknologi Jepun. Yang tu yang nombor yang sini lagi tu, jambatan tu. Yang jambatan baru tu baru buka tahun lepas. Tak silap saya. Kita menghilir. Tu. Masa. Plan lagi bagi kau lagi. Dia buat apa dengan kau Nanti Ustaz nak tambah lagi rumah rakit kan? Nombor 5. Doakan murah rezeki. Dan sewaan rumah rakit ni pada Salkafa Kiswah ya. Market 2 dan market 1, 3 dan 4 tu untuk pusat rawatan kita pusat rawatan. Dekat tu lah, yang dekat hospital tu. Betul. Oh, cakap. Ada nak cakap apa-apa? Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana bawa saya rasa pengalaman tidur rumah rakit, memancing ni first time lagi saya ni. Tidur rumah rakit, memancing di Sungai Pahang. Lagi apa? Bawa jalan-jalan naik bot. Itu pengalaman baru bagi saya. Ya. Dan saya baru tahu ikan Sungai Pahang ni pandai. Memang pandai. Tak tahulah. Terima kasih banyak ya, Ustaz. Sama. Saya lagi terima kasih ya pada membantu kerana sudilah sebut nama rumah rakit kita kan. Promosi. Okeylah, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Dalam episod seterusnya. Okey. Yang mau nak balik dah ya. Kalau ada rezeki insya-Allah episod kedua pula nanti ya. Insya-Allah. Okey, itulah saja episod kita di channel Hayat Kiswah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk Syabuddin Temeloh. Nombor mutadih khas Wakaf Pahang ada tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat bertunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bio.